Kita akan mengikut undang-undang yang sedia ada. Mereka yang tidak mahu mengikut undang-undang perlembagaan negara boleh berambus pada bumi tanah Melayu. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Di satu daerah kecil bernama Raub, tersembunyi satu kisah yang selama ini ramai takut nak sentuh, tentang bagaimana segerombolan penceroboh tanah, kebanyakannya dari kaum Cina, mampu mengaut kekayaan berjuta ringgit di atas tanah kerajaan tanpa lesen, tanpa segan dan tanpa takut. Kesannya, mereka bukan sahaja tidak dikenakan tindakan selama berdekat, malah bila kerajaan mula bertindak, mereka menjerit seolah-olah dizalimi, padahal selama ini merekalah yang menyamun tanah yang bukan milik mereka. Sedar bahawa sekitar 2,000 orang pekebun durian di Raub, Pahang telah menanam musang king selama beberapa dekad di kawasan seluas lebih daripada 5,000 ekar. Mereka jugalah pekebun yang paling awal menghasilkan durian musang king Malaysia terkenal di peringkat antarabangsa. Tetapi mereka tidak pernah mendapat kelulusan untuk pajak tanah daripada kerajaan walaupun telah memohon sepanjang tahun ini. Pencerobohan ini bukan kecil-kecilan. Ini bukan kisah apek tua bercangkul di kebun. Ini adalah operasi besar-besaran yang melibatkan lebih 2,167 hektar tanah kerajaan negeri Pahang. Digunakan secara haram oleh pekebun-kebun Cina, terutama di kawasan teras, Sungai Ruan, Sungai Kelau dan Sungai Calit. Mereka tanam musang king bukan sebiji dua, tetapi ribuan pokok, menghasilkan hasil jualan mencecah jutaan ringgit setahun. Soalnya, di mana undang-undang sepanjang masa itu? Kebanyakan daripada pekebun ini mula meneroka tanah sekitar tahun 2000-an dan ada yang mendakwa mereka sudah berada di situ sejak 1980-an. Tapi peliknya, tiada satu pun dokumen rasmi, tiada TOL, tiada geran, tiada kelulusan daripada kerajaan negeri. Mereka bertindak sesuka hati seolah-olah tanah kerajaan adalah milik nenek moyang mereka. Kita tahu yang terlibat menanam secara sah 8,782 dan bilangan yang meneroka itu adalah 186 dan sekitar 2%. Namun kerana hasil durian yang lumayan dan keengganan kerajaan mengambil tindakan tegas sejak awal, aktiviti ini terus berkembang tanpa gangguan. Tahun berganti tahun, pekebun makin kaya dan tanah kerajaan makin terhakis. Bukan kerana hak rakyat, tapi kerana kerakusan minoriti yang mengaut keuntungan di luar sistem. Tahun 2014 menyaksikan permulaan sebuah kisah kontroversi yang berakar dari gunung dan lurah Sungai Ruan, Sungai Kelau dan Terenung di Raub, Pahang. Ketika itu, kegiatan penanaman durian musang king secara besar-besaran telah dijalankan oleh pekebun tanpa sebarang geran hak milik atas tanah milik kerajaan negeri. Mereka menanam ribuan pokok durian, menjual hasilnya, malah mengaut keuntungan jutaan ringgit tanpa membayar sesen pun kepada kerajaan negeri. Lebih memilukan, mereka menggondol kawasan hutan simpan, menjatuhkan pokok-pokok kayu balak yang berusia ratusan tahun dan bertindak seperti mereka pemilik mutlak. Tanpa pelan pengurusan tanah atau kawalan persekitaran, kegiatan itu jelas bersifat pencerobohan, namun dibiarkan begitu sahaja selama bertahun-tahun. Tahun 2019 selepas pilihan raya umum ke-14, isu ini mula mendapat perhatian. Menteri Besar Pahang Datuk Seri Wan Rosdi Wan Ismail menyatakan bahawa kerajaan negeri bakal mengambil tindakan terhadap peneroka haram yang mengaut keuntungan tanpa lesen. Beliau menegaskan kerajaan tidak lagi akan berdiam diri. Syarikat Royal Pahang Durian Resources RPDR mempunyai kaitan dengan keluarga diraja Pahang, kemudian muncul sebagai entiti yang diberi kuasa untuk mengurus dan menyelaraskan pengeluaran musang king dari tanah-tanah terlibat. RPDR kemudian membentuk usaha sama bersama syarikat lain di bawah nama Royal Pahang Durian Resources PKPP Sdn Bhd. 24 Jun 2020, RPDR PKPP mengeluarkan notis kepada pekebun haram supaya mendaftar untuk memasuki skim pemutihan. Jika tidak, tindakan pengusiran akan diambil. Mereka ditawarkan pilihan sertai skim dengan bayaran atau keluar dari tanah itu. Reaksi pekebun, mereka melenting sedangkan tanah itu bukan milik mereka sejak awal lagi. Persatuan Pekebun Musang King Raub kemudian ditubuhkan dan mula melawan habis-habisan. Mereka membantah kehadiran RPDR PKPP dan mendakwa kerajaan negeri bersekongkol dengan syarikat kroni untuk merampas hasil titik peluh mereka. Pada 24 Julai 2020, kerajaan negeri memfailkan permohonan perintah mahkamah bagi mengusir penceroboh. Beberapa pekebun memfailkan semakan kehakiman terhadap notis pengusiran yang dikeluarkan oleh pejabat daerah dan tanah raut. Perang sah mula meletus. Ogos 2020, Mahkamah Tinggi Kuantan menangguhkan
sementara penguatkuasaan notis pengusiran atas permintaan pekebun. Ini memberi mereka ruang untuk terus menuai hasil durian tanpa sebarang cukai kepada kerajaan. Keputusan ini disambut gembira oleh pekebun seolah-olah mereka sah di sisi undang-undang. September 2020, wartawan tempatan membongkar nilai sebenar industri musangking yang diusahakan secara haram itu mencecah lebih 30 juta ringgit setahun. Sedangkan kerajaan negeri tidak menerima walau 1 sen hasil. Kerajaan negeri tetap tidak berganjak. Mereka menawarkan kembali penyertaan dalam skim pemutihan di mana RPDRP KPP akan membeli hasil durian dan mengurus ekspor ke China. Pekebun masih berdegil mendakwa harga ditawarkan tidak adil walaupun tiada perjanjian formal sebelum ini yang memihak mereka. Pada 23 Oktober 2020, Mahkamah menolak permohonan semakan kehakiman oleh pekebun. Ini mengukuhkan hak kerajaan negeri untuk mengambil semula tanah mereka yang diceroboh. Tetapi